Pahit untuk ditelan oleh penyokong kesayangan apatah lagi pemain Johor Darul Tazim, JDT, yang sudah berjuang habis-habisan, namun hajat tidak kesampaian dan masih belum memperbaharui sejarah untuk melayakan diri ke peringkat seterusnya, selain keputusan yang pelik dibuat oleh pengadil. Terakam satu video oleh penyokong Harimau Selatan yang menunjukkan seorang pegawai Buriram United melakukan ritual jampi di atas padan Stadium Sultan Ismail sebelum perlawanan. Negara Thailand memang terkenal dengan ritual mistik, namun itu mungkin hanya untuk meningkatkan lagi semangat pasukan Buriram United bagi menahan asakan hebat JDT. Berdiri tengah-tengah. Dia baca mantra. Ni bukan Pak Yusuf ni. Ni Pak Yu ni. Main jahat. Tidur! Marshal tidur! Marshal! Nampak tu tarik. Okay, nanti dia berdiri. Okay, nampak. Penjaga garisan yang bertugas, Abdul Hadi Al-Enizi, dibaling botol oleh penyokong JDT selepas mengangkat bendera untuk menafikan gol Obregon di saat akhir. Whistle penamat dibunyikan menandakan JDT tewas buat kali pertama musim ini di tempat sendiri. JDT pasti akan bangkit lebih kuat pada musim hadapan.